Sebuah peluru berpandu adalah senjata terbang dengan enjin sendiri yang boleh bergerak jauh untuk memusnahkan sasaran. Peluru berpandu direka dengan beberapa faktor dalam fikiran, termasuk sasaran, trajektori, jarak, kelajuan, dan platform pelancaran. Mereka dilengkapi dengan pelbagai teknologi dan mekanisme seperti sistem pendorong, sistem panduan, ciri-ciri aerodinamik, panduan terminal, kepala peledak. Peluru berpandu telah digunakan untuk tujuan ketenteraan dan rekreasi sejak sekurang-kurangnya abad ke-13. Dalam peperangan udara moden, peluru berpandu adalah senjata utama yang digunakan dalam pertempuran. Peluru berpandu boleh dipandu menggunakan pelbagai sistem. Panduan wayar garis miring wire guidance, panduan arahan garis miring command guidance, panduan perbandingan terrain garis miring terrain comparison guidance, panduan inersia garis miring inertial guidance, panduan pemacu sinar garis miring beam rider guidance, panduan laser garis miring laser guidance, rujukan range finder dan GPS garis miring RFN GPS reference. Terdapat beberapa jenis peluru berpandu, termasuk peluru berpandu balistik missiles, peluru berpandu jelajah cruise missiles, peluru berpandu balistik taktikal balistik missiles, peluru berpandu permukaan ke permukaan surface missiles SSM, peluru berpandu permukaan ke udara surface to air missiles SAM, peluru berpandu udara ke udara air to air missiles AAM, peluru berpandu udara ke permukaan air to surface missiles ASM. Peluru berpandu ini mengikuti trajektori tinggi yang melengkung dan menggunakan graviti serta momentum untuk mencapai sasaran mereka. Mereka boleh membawa kepada peledak nuklear atau konvensional dan dikategorikan mengikut jarak, seperti peluru berpandu balistik jarak pendek, sederhana, pertengahan, atau interkontinental ICBM. Peluru berpandu jelajah supersonik bergerak pada kelajuan supersonik. BrahMos adalah jenis peluru berpandu jelajah supersonik Rusia yang boleh mencapai kelajuan hampir Mach 3. Sebuah peluru berpandu permukaan ke permukaan, SSM, atau peluru berpandu darat ke darat, GGM, adalah peluru berpandu yang direka untuk dilancarkan dari darat atau laut dan menyerang sasaran di darat atau di laut. Mereka boleh dilancarkan dari peranti pegang tangan atau dipasang pada kenderaan, dari pemasangan tetap, atau dari kapal. Mereka sering dikuasakan oleh enjin roket atau kadang-kadang dilancarkan dengan cas letupan, kerana platform pelancaran biasanya tidak bergerak atau bergerak perlahan. Sebuah peluru berpandu permukaan ke udara, SAM, juga dikenali sebagai peluru berpandu darat ke udara, JITAM, atau senjata panduan permukaan ke udara, SAT, adalah peluru berpandu yang direka untuk dilancarkan dari darat atau laut untuk memusnahkan pesawat terbang atau peluru berpandu lain. Ia adalah satu jenis sistem anti-pesawat. Dalam angkatan bersenjata moden, peluru berpandu telah menggantikan kebanyakan bentuk lain senjata anti-pesawat yang khusus, dengan meriam anti-pesawat didorong ke dalam peranan khusus. Sebuah peluru berpandu udara ke udara, AAM, adalah peluru berpandu yang dilancarkan dari pesawat untuk tujuan memusnahkan pesawat lain, termasuk pesawat tanpa pemandu seperti peluru berpandu jelajah. AAM biasanya dikuasakan oleh satu atau lebih motor roket, biasanya menggunakan bahan bakar pepejal tetapi kadang-kadang menggunakan bahan bakar cecair. Sebuah peluru berpandu udara ke permukaan, ASM, atau peluru berpandu udara ke darat, AGM, adalah peluru berpandu yang direka untuk dilancarkan dari pesawat tentera ke sasaran di darat atau laut.
Dua sistem pendorong yang paling biasa untuk peluru berpandu udara ke permukaan adalah motor roket, biasanya dengan jarak yang lebih pendek, dan enjin jet yang lebih perlahan dengan jarak yang lebih jauh. Beberapa peluru berpandu udara ke permukaan yang direka oleh Soviet dikuasakan oleh enjin ramjet, memberikan mereka jarak jauh dan kelajuan tinggi. Terdapat beberapa jenis peluru berpandu yang digunakan oleh TLDM seperti berikut. CSQA, Mika, Kesaam, Seawolf, Aspidit, NSM, Exocet MM40, Exocet SM39, Atmaka, Otomat. Sea-Square adalah peluru berpandu ringan jarak pendek udara ke permukaan, ASM, British yang direka untuk digunakan dari helikopter terhadap kapal. Ia digunakan terutamanya oleh tentera laut diraja pada Westland Links. Walaupun peluru berpandu ini ditujukan untuk penggunaan helikopter, Kuwait menggunakannya dalam pasukan penjaga pantai dan pada kapal serang cepat mereka Al-Maradim, Combatan TBR-42. Mika adalah sistem peluru berpandu jarak pendek hingga sederhana, pelbagai sasaran, semua cuaca, tembak dan lupa anti pesawat Perancis yang dihasilkan oleh MBDA Perancis. Namanya adalah singkatan daripada Missile d'Interception de Combat et d'Autodefense, bermaksud peluru berpandu intersepsi, pertempuran dan pertahanan diri. Ia bertujuan untuk digunakan oleh platform udara sebagai peluru berpandu individu serta unit darat dan kapal, yang boleh dilengkapi dengan sistem pelancaran menegak Mika yang berkelajuan tinggi. Ia dilengkapi dengan sistem kawalan faktor dorong, TVFC. Ia telah dibangunkan dari tahun 1982 dan seterusnya oleh Matra. Mika M dan Mika ER kedua-duanya boleh memenuhi peranan peluru berpandu udara ke udara BVFR jarak dekat dan jarak sederhana. Kesaam, Korean Surface to Anti-Air Missile, Korea, Hanja, RR, Haigong, adalah sistem peluru berpandu permukaan ke udara, SAM, yang dilancarkan dari kapal jarak pendek Korea Selatan yang sedang dibangunkan oleh Agensi Pembangunan Pertahanan, AID, LIG Next 1 dan Hanwha Defense. Ia mempunyai panduan pertengahan inersia dan pencari homing dwimicrowave dan inframerah untuk panduan terminal. Seawolf adalah sistem peluru berpandu permukaan ke udara tentera laut yang direka dan dibina oleh BAC, yang kemudiannya menjadi British Aerospace, BAE, Dynamics, dan kini MBDA. Ia adalah sistem senjata pertahanan titik automatik yang direka sebagai pertahanan jarak dekat terhadap kedua-dua peluru berpandu anti-kapal yang meluncur di permukaan laut dan peluru berpandu serta pesawat anti-kapal pada sudut tinggi. Tentera laut telah menggunakan dua versi, GWS 25 Seawolf, dilancarkan secara konvensional, CLSW, dan GWS 26 Seawolf dilancarkan secara menegak, VET-LSW. Aspidit, nama Itali untuk ASP, adalah peluru berpandu jarak sederhana udara ke udara dan permukaan ke udara Itali yang dihasilkan oleh Selenia, kemudian oleh Alenia Aeronautica, kini sebahagian daripada Leonardo SPA. Ia dilengkapi dengan pencari homing radar separa aktif. Ia sangat serupa dengan M7 Sparrow Amerika, menggunakan rangka pesawat yang sama, tetapi menggunakan pencari monopol sesongsang yang jauh lebih tepat dan kurang terdedah kepada ECM berbanding versi pengimbasan konikal asal. Peluru berpandu serangan tentera laut, NSM, adalah peluru berpandu anti-kapal dan serangan darat yang dibangunkan oleh syarikat Norway Kongsberg Defence Aerospace, KDA. Nama asal Norway adalah NYTT MLS Missile. Secara harfiah, peluru berpandu sasaran laut baru, menunjukkan bahawa ia adalah pengganti peluru berpandu Penguin. Nama pemasaran dalam bahasa Inggeris Naval Strike Missile diterima pakai kemudian. Menurut Kongsberg, NSM-JSM telah dipilih oleh Norway, Poland, Malaysia, Jerman, Amerika Syarikat, Jepun, Romania, Kanada, Australia dan Sepanyol pada tahun 2022. Exocet,
Sebutan Perancis adalah peluru berpandu anti kapal yang dibina oleh Perancis yang pelbagai versinya boleh dilancarkan dari kapal permukaan, kapal selam, helikopter dan pesawat sayap tetap. Exocet dibina oleh MBDA, sebuah syarikat peluru berpandu Eropah. Pembangunan bermula pada tahun 1967 oleh Nord sebagai senjata dilancarkan dari kapal yang dinamakan MM-38. Beberapa tahun kemudian, Aerospatiale dan Nord bergabung. Reka bentuk badan asas adalah berdasarkan peluru berpandu taktikal udara kedarat Nord S-30. MM-38 yang dilancarkan dari laut mula beroperasi pada tahun 1975, manakala AM-39 Exocet yang dilancarkan dari udara mula dibangunkan pada tahun 1974 dan mula beroperasi dengan tentera laut Perancis 5 tahun kemudian pada tahun 1979. Exocet, sebutan Perancis, adalah peluru berpandu anti kapal yang dibina oleh Perancis yang pelbagai versinya boleh dilancarkan dari kapal permukaan, kapal selam, helikopter dan pesawat sayap tetap. Exocet dibina oleh MBDA, sebuah syarikat peluru berpandu Eropah. Pembangunan bermula pada tahun 1967 oleh Nord sebagai senjata dilancarkan dari kapal yang dinamakan MM-38. Beberapa tahun kemudian, Aerospatiale dan Nord bergabung. Reka bentuk badan asas adalah berdasarkan peluru berpandu taktikal udara kedarat Nord S-30. MM-38 yang dilancarkan dari laut mula beroperasi pada tahun 1975, manakala AM-39 Exocet yang dilancarkan dari udara mula dibangunkan pada tahun 1974 dan mula beroperasi dengan tentera laut Perancis 5 tahun kemudian pada tahun 1979. Atmaka, Archipiter, adalah peluru berpandu jelajah anti kapal, serangan tepat, jarak jauh, semua cuaca, yang dibangunkan oleh pengeluar peluru berpandu Turki, Roketsan. Atmaka memasuki perkhidmatan dengan tentera laut Turki untuk secara beransur-ansur menggantikan inventori peluru berpandu Harpoon yang sedia ada di negara itu. Otomat ialah peluru berpandu anti kapal dan pertahanan pantai yang dibangunkan oleh syarikat Itali Otto Melara bersama Matra dan kini dihasilkan oleh MBDA. Nama itu berasal, untuk versi pertama, daripada nama dua pembina, Otto Melara dan Matra, dan, untuk versi kemudian, Teso, daripada perkataan Itali untuk Tesos. Varian Milas adalah peluru berpandu anti kapal selam. Dalam versi terbarunya MK-2I yang dibeli oleh tentera laut Itali adalah peluru berpandu anti kapal jarak sederhana dan peluru berpandu serangan darat. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.